10 Julai 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat 22 dan seterusnya, bahawa kompas yang dituntut, diperintahkan Allah supaya kita sentiasa berpegang dengannya Al-Quran. So itu dalam tafsir Ibn Jarir Tabari dinukilkan pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Di sini kata mufassir yang hebat ni, yaqulu ta'ala, Allah mengatakan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna 'alaika ya Muhammad hadzal qur'an tanzilan ibtila'an minna wa ikhtibara. Wahai Muhammad SAW, kami menurunkan Quran ini kepadamu secara beransur-ansur sebagai satu ujian, sebagai satu tes untukmu. Jadi maknanya di sini isbir lima imtahanaka bihi rabbuk min faraidih wa tabligh risalatihi wal qiyam bima alzamaka al qiyam bihi fi tanzilihi allazi awhahu ilaik. Jadi dalam konteks tuntutan Allah SWT kepada Nabi SAW di sini, iaitu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, hampir Mekah lebih kurang 13 tahun, Madinah selepas hijrah lebih kurang 10 tahun, supaya beransur-ansur ni liyakuna ashal lihifzihi wa tafahumihi wa dirasatihi. Kerana dalam ayat lain Allah menyatakan kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila, bahawa tujuan Quran turunkan peringkat mengambil kira masa yang panjang, tidak sekaligus. Kalau turun sekaligus terus, maknanya orang Arab yang masuk Islam ni pada masa yang sama kena berhentikan perhambaan, kena meninggalkan minum arak sebagai contohnya, maka itu tidak mungkin. Maka Quran turun dengan proses 23 tahun itu meraihkan keadaan umat Arab itu sendiri, dan supaya mudah untuk mereka mengikutinya. Walitakunal ahkam atiyatan wifqal hawadith allati tajidu fil kauni, dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku di sudut asbabun nuzulnya, hawadithnya, ini semua adalah untuk meraihkan perkara-perkara yang berlaku dan persoalan-persoalan yang timbulkan. Kita akan lihat natap dalam Quran ni banyak ayat yang menyatakan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang anfalnya, tentang haidnya, tentang berbagai perkara, tentang ahillahnya, bulan-bulannya. Subhanallah, masya-Allah. Jadi kami turunkan kepadamu dengan mengikut proses tempo, bahawa datang beransur-ansur ini tujuannya antara lain untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbulkan dan juga supaya mudah untuk diikuti. Jadi Al-Quran yang telah kita bincangkan dalam hadis pada rancangan yang lalu, pada siri yang lalu, bahawasanya yang dipanggil sebagai makdubah dalam satu hadis ataupun athar daripada Allah bin Mas'ud. Bayangkan makanan yang enak ni terhidang di depan mata. Barangkali seorang daripada kita minat untuk makan nasi ayam, ada untuknya. Siapa yang minat nasi kukus, ada untuknya. Siapa yang melihat mi tarik sebagai contohnya, apa saja. Dan indahnya Quran ni, bila kita membacanya, setiap kali kita baca, kita akan menemui makna-makna yang baru, berbeza daripada bacaan sebelumnya. Sampai-sampai bila kita menemui kata ataupun kalimat yang mempunyai berbagai maksud, ini semuanya benar ataupun mungkin benar. Jadi Al-Quran ni bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeza dengan apa yang terpancar pada sudut-sudut yang lain. Tidak mustahil jika saudara-saudari mempersilakan seorang lain untuk memandangnya, dia akan melihat, dia mungkin mendapat manfaat lebih daripada apa yang saya ketahui, yang saya fahami. Demikianlah ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Daras. Ini seorang pentafsir Quran yang terkemuka, dalam bukunya bertajuk An-Nabaul Azim. Buku ni menarik tuan-tuan, sangat penting untuk dibaca bagi mereka yang minat dalam ilmu tafsir dan juga tadabbur. Kalau Allah Ta'ala beri kepadanya umur panjang, tentu menarik sekali lengkapnya tadabbur yang beliau bawa dalam An-Nabaul Azim ini. Jadi Quran ini sebenarnya kalau kita lihat, kenapa disentuh di hujung ni, supaya selepas Allah menunjukkan kepada manusia landasan kehidupan yang dikehendaki, diridai olehnya, jadi manusia nak mendapat restu dan ridanya Allah SWT, mereka wajib mengikut Al-Quran. Jadi Al-Quran ni menyiapkan berbagai bentuk hidangan. Ni tamu yang datang tadi ni memilih sesuai dengan selera masing-masing lah. Kalau kita nak bagi faham analogi yang dikemukakan Nabi dalam hadis ni tadi, tuan rumah tidak keberatan, bahkan dia gembira bila melihat para tamu ni memilih
pilih apa yang dikehendakinya. Dari sudut yang lain, tamu-tamu yang datang ni jangan bertengkar lah atau salah menyalahkan. Mungkin pilihan mereka berbeza dengan pilihan anaknya sendiri ataupun isteri sendiri ataupun kawannya sendiri dalam rombongan datang itu. Ini terbukti dengan pemahaman para pakar terhadap Al-Quran yang seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan akan lihat berbagai bentuk, cara, teknik, strategi, corak pentafsiran yang seliranya berkaitan dengan hukum. Maka kita dapat lihat ketetapan-ketetapan hukum, macam contohnya Al-Imam Al-Qurtubi yang sering kita bawa pandangan beliau dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi merasa Cordova ni bahawa sentuhannya lebih detail dalam bab hukum hakam contohnya. Kalau kita pergi kepada aspek balaghah, maka Zamakhsyari adalah bintangnya. Kalau kita pergi kepada aspek dari sudut mau'izahnya, kita akan jumpa sebagai contoh, kita akan lihat dikemukakan oleh para ulama dalam Ruhul Bayan sebagai contohnya pendekatan kepada perkara semikian, ataupun dalam Ruhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusi. Maka apa yang lahir daripada Al-Quran ini melahirkan para sastrawannya, ahli falsafahnya, ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmunya, yang mereka ni dapat mengistinbatkan, mengistidlalkan makna daripada Al-Quran ini sesuai dengan selera kecenderungan masing-masing. Seperti yang saya sebut awal-awal, Quran merupakan ma'dubatullah, satu hidangan yang Allah sediakan. Jadi perbezaan itu tidak mengakibatkan satu daripada dua pentafsiran yang kita baca ni kita anggap salah. Jadi tidak patut untuk kita mengatakan seorang itu tak faham, yang ni faham. Tidak. Tapi perbezaan yang lahir dalam kitab-kitab tafsir ni, bila kita melihat aspek dan juga perspektif yang berbeza-beza ini hasil daripada kecenderungan mereka dalam santapan terhadap hidangan yang Allah sediakan. Ya Allah, hebatnya kata-kata Syekh Abdullah Daras dalam bukunya Nabawul Azim ni kalau kita faham. Jadi seluruh manusia diundang ke Ma'dubatullah, kepada hidangan yang Allah sediakan. Ia terbuka bila saja masanya, dan tuan rumah pun menyambut dengan gembira. Tapi ingat, jangan menangguh-nangguhlah kehadiran saudara-saudari ke majlis jemputan Allah, iaitu membaca Al-Quran ni. Jadi bila kita ada peluang untuk membaca, kita membaca. Maknanya kita menyantap santapan yang enak ini dengan bergantung kepada keperluan kita pada waktu itu. Jadi kalau kita menikmati hidangan ni, kalau kita pergi lanjutlah detail apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Daras dalam tafsirnya ni, bahawasanya bila kita membaca dan kita melihat perspektif berbeza, jangan kita salahkan orang lain kerana santapan ataupun kecenderungan mereka ni tadi berbeza daripada kita. Seterusnya dapat kita lihat, menariknya perkataan Ma'dubah ni lagi, bahawa undangan ni tertuju kepada semua orang yang kita perhatikan dapat bertindak mengambil hidangan mereka sendiri. Bagaimana? Ada orang yang mungkin dia tahu apa yang patut dipilih, apa yang patut dimakan, tapi kalau kanak-kanak, mestilah si ibu atau bapa bantu dia, bukan? Jadi orang yang tidak mampu untuk mengambil makanan, barangkali kerana ada tersekat, pengetahuannya pun terbatas, macam budak-budak, macam orang yang baru masuk Islam contohnya, maka yang membantu, yang diminta untuk membantu, mestilah berusaha untuk membantu memberikan makanan ni. Mungkin orang dewasa pun ada tahap-tahapnya dalam memahami. Mungkin dia ambil hidangan tu tersilap, maka orang lain kena betulkan, ini tak sesuai kamu makan nasi lemak dengan kicap ini, sebagai contohnya. Ya Allah, selanjutnya, kerana bila kita lihat berbagai bentuk hidangan yang telah tersedia, maka dalam konteks ini tadi, hendaklah kita makan dengan cara betul, bersopan santun, menghargai orang lain. Jadi maknanya kebenaran Quran ini dapat kita lihat terselah pada perspektif yang berbeza-beza, kerana kecenderungan orang yang mengambil Al-Quran ini tadi, umpama seorang yang menikmati satu juada yang enak ini, terpulang kepada dia bagaimana dia menyusun atur menu yang ada di hadapannya. Jadi ini satu bab lagi, seperti yang saya sebut pada kuliah yang lalu, menyentuh tentang Quran dipanggil sebagai bacaan yang unggul, yang hebat ini, bahawa membaca Al-Quran hadir ke program makan yang jamuan Allah ini pun memerlukan kepada adab, kena ada sopan santun, kena ada pakaiannya, dress code-nya. Maka Ma'dubah itu yang kita telah pelajari akarnya dari perkataan adab, berarti bila kita memakai pakaian yang sepatutnya, hadir dengan sopan santunnya, menghormati tuan rumahnya, itu merupakan satu bentuk usaha kita lah untuk menampakkan penghormatan, penghargaan kepada tuan rumah. Tuan rumah ni bukan sebarang tuan rumah. Kalau kita faham dari sudut tafsiran Nabi ni, dia merupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adab ni tadi juga boleh kita lihat secara komprehensif dari sudut bicaranya, dari sudut bercakap dengan orangnya dalam program tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sangat menarik tafsiran dikemukakan Nabi SAW berkaitan dengan maksud bagaimana Quran ni peranannya, bagaimana kita memfungsikan Quran dalam kehidupan pada hari ini. Jadi kembali kepada soal insan ni tadi, berarti kena selalulah berkunjung ke program Ma'dubatullah ni. Kalau kamu nak jadi insan dengan jati diri yang telah disebut oleh Allah bakal ahli syurga ni, kamu perlu hadir selalu ke program-program Ma'dubatullah ni, yang berarti jamuan yang Allah telah sediakan, iaitu Al-Quran yang kamu kena baca. Pernah saya cerita pada tuan-tuan kan, kisah seorang ulama bernama Al-Maqdisi yang pesan kepada
kepada anak muridnya Al-Jama'ili, bagaimana kamu nak dapat kebahagiaan yang bakal kamu dapati adalah sebanyak mana kebahagiaan yang kamu kehendaki itu, ia bergantung kepada sebanyak mana Quran yang kau baca. Berarti orang yang baca Al-Quran banyak, kadar kebahagiaannya lebih tinggi daripada orang yang baca Quran itu sedikit. Berarti dia mempunyai makanan, zat-zat, protein dan sebagainya, vitamin yang mencukupi lah. Bayangkan seorang itu mendepani hari tua dalam keadaan banyak benda yang dia telah skip, padahal makanan itu penting untuk pertumbuhan otaknya supaya dia tak kena penyakit lupa. Dia perlu ada energi, apa makanan yang beri kepadanya protein untuk melindungi diri daripada penyakit sebagai contoh. Maka Ma'dubatullah ni, sekali lagi saya tekankan kepada tuan-tuan, disebut di hujung surah Insan yang sedang kita sentuh ini, dia semakin akrab hubungan anda dengan Ma'dubatullah, hidangan Allah ni, makanan-makanan sihat yang ditawarkan ini, maka semakin dekatlah anda ni menjadi sahabat karibnya kepada tuan rumah ni, kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya rahsia Quran ni masih banyak yang belum terungkap. Sebab bila Allah Taala menceritakan tentang keagungannya, kemuliaannya, memadailah untuk kamu lihat dunia sekian kamu yang telah kita bincangkan di hujung surah Fussilat yang lalu kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan mereka, ini telah kita bincangkan di hujung, annahu al-haq. Annahu itu kau di mana? Bahawa Allah itu maha benar. Quran diturunkan itu maha benar. Jadi ini tanda-tanda kauniyah yang Allah jadikan dengan alam raya yang semakin diteliti, semakin banyak rahsia baru yang manusia bungkam melihatnya. Bahkan galaksi, sistem Bima Sakti bumi yang kita hebat, kita pandang pada ini, perjalanan untuk sampai ke Marikh itu berapa tahun untuk sampai ke sana kan. Dan sampai ke matahari itu kita melihat sebagai satu objek besar yang memberikan cahaya tenaga kepada manusia. Rupa-rupanya di sana ada sistem galaksi Bima Sakti yang lain yang jauh mengungguli yang kita punya, iaitu matahari dan sistem sebut warna biru ni dipanggil apa? R136 ke R134 ke apa benda dipanggil, yang saiznya itu 80 bilion kali lebih besar daripada matahari. Kalau matahari yang besar bandingan bumi pada hari ini begitu kecil, mana sistem galaksi itu jauh lebih besar daripada yang kita berada dalamnya, sistem matahari pada ketika ini. Bayangkan tuan-tuan betapa luasnya yang Allah Ta'ala jadikan. Dan dikatakan galaksi ini ada berbilion-bilion jumlahnya. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan ini, dan akhirnya mengingatkan kita bahawa nak kembali kepada yang mencipta ini semua adalah Al-Quran. Tak perlu kamu memahami segala benda yang mungkin tak tercapai mindamu untuk sampai, tapi madailah kamu untuk mengkaji, mengikuti Al-Quran yang merupakan manual apa yang aku utuskan bersama dengan Nabi aku ini, supaya kehidupan kamu tersusun pada dalam sistem yang aku kehendaki. Maka demikianlah hebatnya tuntutan di hujung surah Al-Insan ni. Nanti kita akan pergi lebih lanjut pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian